Sekarang dia punya kulit. Saya Razita, saya nak share pasal anak saya yang ada asma dan eczema. Dia dua ni memang berkait rapat lah sebab eczema dia flare, dia teruk, asma dia akan datang. Kalau asma dia datang, so esok ke eczema dia akan naik teruk. So masa 2 box pertama yang dia makan, dah macam kenapa kulit tak ada beza apa-apa. Tapi dah perasan 2 box tu sebulan, tak ada langsung attack asma. Sebab kalau tak memang seminggu sekali, 2 minggu sekali memang akan ada yang kena pump ataupun sampai kena warded lah. Lepas pada 2 box masuk ke 3 box tu baru nampak kulit dia start kering. Yang luka-luka semua tu, yang dulu dia suka garu, tak sempat kering dia garu lagi kan luka kan. Dah mula kering. Walaupun dia ada garu-garu sikit, so yang ni dah punya kulit anak. Dia punya muka dia lah. So yang ni muka dia, lepas tu start kering semua dengan ni dia punya kaki dia sebab memang sampai dalam dia punya luka tu sangat tebal. Start 3 box macam tu dah okey. So sekarang dah setahun lah dia makan. Ni sekarang dia punya kulit. Okay. So dan kaki dia pun dah okey, dah kering. Cuma masih ada hitam-hitam parut je. Dia makan Shiruto. Shiruto memang sampai sekarang macam masa dia teruk, selalu dah konsisten bagi 2 ke 4 sachet lah sehari. Bila dah okey semua, sekarang maintain 1 atau 2. Kadang-kadang 2-3 hari sekali baru makan. Memang dah boleh katakan dah tak ada flare langsung lah sekarang. Tak macam bulan ke-5 semua tu dah tak ada flare langsung dah.